Banyak kereta China claim diorang boleh pergi off-road, tapi yang ni memang betul-betul diorang boleh pergi. Ada yang cakap kereta China murah. Oh, yang ni tak bang. Denza B8 ini nama IC dia dekat China ialah Fangshenbao 8, SUV yang dibina atas leather frame chassis sebenar menggunakan sistem PHEV DMO Super Hybrid milik BYD dengan gabungan enjin 2.0 liter turbo dan dual motor elektrik all-wheel drive. Hasilnya, combine output 450 kW atau 612 PS dan 760 Nm of torque. 0 to 100 hanya dalam 4.8 saat walaupun berat dia lebih 3 tan bang. Ni kita masuk part technical sikit. SUV ni menggunakan 36.8 Wh BYD Blade Battery LFP. Boleh bagi jarak gerak pakai EV mode sampai 100 km WLTC. Fuel tank 91 liter boleh jalan hampir 1000 km dengan satu tangki penuh dengan fuel consumption sekitar 9.89 liter per 100 km. Max charging power untuk AC 11 kW manakala untuk DC pula 120 kW. Kita bolehlah nak expect bila tekan pedal, delivery kuasa dia memang rasa macam EV performance SUV. Power yang linear, instant dan senyap. Apa yang menarik B8 bukan sekadar laju atas jalan yang lurus. Ia datang dengan Daihatsu P hydraulic suspension yang boleh adjust height sampai 140 mm, lengkap dengan front dan rear differential lock serta water wading depth sehingga 890 mm. Banyak drive mode yang dia sumbat dalam SUV off-road ni, baru rasa berbaloi dengan harga dia. SUV ni memang dibina untuk touring, off-road yang sebenar dan long distance driving yang comfort dalam satu package. Desain luar dia memang nampak jantan, badan berkotak-kotak dan besar, stance macam luxury expedition vehicle. Full size SUV ni panjang hampir 5.2 meter, wheelbase 2.9 meter dengan lebar hampir 2 meter. Lebih kurang sama segmen dengan Toyota Land Cruiser 3.5 liter V6 dah ni. Luar nampak solid, masuk dalam kabin terus nampak macam premium launch. Ada screen infotainment 17.3 inci datang dengan wireless Apple CarPlay dan juga Android Auto, massage dan ventilated seat, mini fridge, wireless charging 50 watt dan sistem audio premium, DVLA 18 speaker. Interior datang dengan dua color, yang color ni nampak lagi premium look dia. Variant premium 6 seater dapat captain seat pada second row, manakala variant dynamic ada 3 seater di bahagian second row. Belah atas datang dengan panoramic roof, boot space 147 liter boleh expand up to 920 liter dengan pintu belakang bukaan sisi dengan fungsi vacuum door, tak payah nak hempas-hempas pintu dah. SUV off-road ni datang dengan ADAS level 2. Siap dah dapat 5 star NCAP dah ni. Harga dia keras sikit. Untuk variant premium 6 seater, harga bermula daripada 518,800 dan juga untuk variant dynamic 7 seater, harga bermula daripada 458,800. Jadi apa pendapat anda tentang gegasi off-road ini? Tulis komen dekat bawah. Assalamualaikum.